Anda boleh tukar limit transfer Bank Islam dengan mudah di BIMB web dan mobile. Mari saya tunjukkan caranya. Saya dah repost video ni siap-siap, senang nak rujuk balik nanti. Anda login dulu ke akaun BIMB anda. Dekat main page ni, anda tekan menu manage. Pergi ke bahagian transactions dan tekan transaction limits. Anda boleh set limit transfer untuk normal transfer, FPX dan Duit Now online banking atau wallets serta payments macam bayaran bil dan JomPay. Contohnya, untuk kategori quick transfer, anda boleh setkan sehingga RM250. Hanya perlu drag je bulatan putih untuk tukar limit. Sama juga untuk transfer ke akaun sendiri atau akaun lain, anda boleh adjust bulatan putih ni. Untuk transaksi FPX dan OBW, anda boleh setkan sehingga RM50,000. Untuk transaksi prepaid reload, limit sehingga RM250 sahaja dan payment pula sehingga RM100,000. Tekan save lepas dah tukar limit transfer. Tekan authorize untuk sahkan transaksi. Anda dah berjaya tukar limit transfer. Senang je kan? Follow Syarif.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.